pasal apa? Alahan pula. Alahan tak boleh makan seafood. Saya tak boleh makan seafood. Yang soto yang macam ayam tu lah, lagi cepat dah. Takkan. Dia akan naik satu badan. Kalau halus merah tu. Memang satu Kalau tak badan. hilang tu berapa lama? Saya kena makan pil alahan lah yang dijual di farmasi lah. Memang saya dah buat check up dah tu. Maknanya benda tu setakat bergantung pada ubat. Tapi lepas saya minum air saya cuba, alhamdulillah lah saya nampak ada kekurangan lah. Rini minum, Rini nampak ada dia punya perubahan. Sebenarnya sebulan lebih. Tapi memang saya minum dalam kuantiti yang banyak lah. Anak pun sendiri bertebanjat. Dia cakap, ibu pun makan ayam. Dia sendiri terkejut. Saya sendiri pun macam, ibu pun makan ayam. Terus kan. Alhamdulillah. Kalau tak, saya memang bergantung ubat je. Dan mana bertahan? Boleh kata hari-hari saya bergantung ubat. Sudah yang saya pergi tanya kawan-kawan ubat apa. Tanya orang kampung kan. Ubat apa makan air putih. Macam lah. Tapi tak jalan. Tak jalan. Oh boleh. Saya tu memang kadang macam najis semua tak lawas, air tak lawas. Tapi kan sekarang pagi-pagi je mesti buang air. Subhanallah. Lancar lah.